ピンチの連続そんな時ウルトラマンが欲しい自分のパワーを信じて飛び込めばきっとつかめるさ勇気の光うぬぼれるなよ邪悪な願い最後の力が枯れるまでここから一歩も下がらないギリギリまで頑張ってギリギリまで踏ん張ってどうにもこうにもどうにもならないそんな時ウルトラマンが欲しいウルトラマンガShahzad. Tak guna. Sekarang kami merentasi lautan Pasifik. Semuanya okey. Laporan diterima. Roger. Laporan yang awak sampaikan tadi memang bagus. Kerja saya. Saya memang suka dengan kerja ni. Bila awak dah sampai di Kanada, hubungi kami. Baiklah. Saya akan hubungi awak lagi. Awak berdua memang serasi. Tak adalah. Saya nak tahu. Apa maknanya sistem N tu? Benda yang kita selidik tu ke? Entahlah, saya pun tak pasti. Ia adalah suatu sistem sokongan peredaran alam semula jadi. GAD Amerika telah membinanya untuk menyekat pertambahan gas karbon dioksida yang disebabkan oleh kemusnahan hutan dan sekarang mereka sedang menjalankan ujian. Ujian tersebut bukan sahaja digunakan pada manusia, tapi pada masa depan bumi kita. Dan ketua bagi ujian tersebut adalah seorang wanita yang baru berusia 20 tahun. Macam mana agaknya Cik Catherine tu, ya? Daniel ada beritahu saya dia seorang wanita yang cantik dan bijak. Jadi sebelum ni awak tak pernah jumpa dia? Saya rasa kami pernah belajar di Alchemista. Entahlah, saya pun tak berapa pasti pasal dia. Apa ni? Peliknya. Tindak balas yang hebat. Saya tak pernah nampak sebelum ni. Hubungi Bengkalan. Kita akan pergi siasat ke tempat itu sekarang. Pelik. Tapi pergerakan tu kat sini tadi kan? Kamu? Awak tengok sana? Stop! Leave this place. If you enter this forest, Shahzad will be angry. Awak faham ke apa yang dikatakan? Dia cakap, kalau awak masuk hutan, Shahzad akan marah. Shahzad? Itu pasukan GAD Amerika kan? We don't know where that monster is, so be careful. Let's go. Zach, stop! Sir, I'm going to have to ask you to step aside. Get out of this forest! There's a girl in there that needs our help. We're going in.
Stop! What's going on? Kenapa ni? Are you from SIG? Yeah, we came from the aerial base. Apa dah berlaku di kawasan ni? Sebenarnya, kami diarahkan untuk mencari seorang wanita. Seorang wanita? Sehari yang lepas, ada raksasa telah muncul dalam hutan ni. Semua penduduk merasa sangat takut. Untuk menghentikan semua perkara itu, eksperimen N yang dijalankan telah diberhentikan. Get out of this forest! You have insulted the gods of this forest! Sudah, kami terpaksa masuk ke hutan tu. Semua pokok-pokok tu tiba-tiba tumbang. Shazak! Semua bersedia. Tembak. Tembak. Bruno. Kamu, pakcik tu. Georgie, awak kena berada dari sini. Tapi, Saya mesti selidik raksasa ni. Cepat, berada! mari pakcik. Kamu, awak kena berhati-hati. Ya, baiklah. Kamu! Apa dia? Dia cuba menarik perhatian raksasa tu. Tapi kami semua selamat. Bawa bertenang, Georgie. Kamu macam mana? Dah jumpa ke? Buat masa ni, pasukan penyelamat tidak dibenarkan masuk ke hutan. Hantar pasukan Falcon ke Kanada. Pasukan Falcon melepas. Saya selamat. Tenaga ni, ia menyelamatkan saya. Raksasa tu dah tak ada. Saya mesti hubungi Georgie sekarang. Dah hilang. Tak ada. Dah hilang. Mana dia? Mesti ada kat dasar sungai ni. Saya kira sampai 3. Keluar dari sungai ni. Sungai ni ada buaya. Buaya. Benar ke betul lah? Kat dalam sungai tu mana ada buaya? Tak guna. Awak tipu saya ya? Awak anggota XRG kan? Kalau betul, boleh tak awak tolong saya? Shazak tu apa? Ia sejenis raksasa gaib ke? Ia adalah legenda masyarakat Kanada. Shazak akan mula mengganas kalau hutan ini dicerobohi. Mengganas? Alamak, kamu. Kita di mana ni? Inilah sarang raksasa itu. Ha? Saya ambil masa 3 hari untuk mencari tempat ni. Saya akan bunuh raksasa itu hari ini. Tapi awak ni siapa? Tugas saya saja untuk hapuskan raksasa itu kan? Ya, memang betul. Jadi awak diam saja dan tolong saya. Nanti, awak tak boleh bunuh raksasa tu Saya lagi. tahulah. Saya kena tunggu dia keluar. Tunggu dia keluar. Raksasa itu akan muncul sekejap pada waktu pagi dan waktu petang. Mungkin raksasa tu tinggal di kawasan medan putaran elektromagnet dan gelombang. Saya akan tarik perhatian raksasa itu dan bunuh dia.
Cepat lari! Hei! Tunggu! Hei, tunggu saya! Awak lambat sangat. Awak tak patut buat saya macam ni. Cepat! Dah hilang. Awak nampak tak pahala tumpang kat belakang? Pahala tupan? Nak buat apa ni? Balik ke arah raksasa. Bila marah, dia tak gemilakan diri. Cepatlah! Bagus! Teruskan balik bom tu! Ada tepi ke depan. Cepat berhentikan jeep ni. Mana boleh berhenti? Habis macam mana sekarang? Boleh diam tak? Hah? Kira sampai 3, kita lompat. Boleh kan? 1, 2, 3. Dia dah jatuh. Saya dah letak bom pada jeep tu. Ada letupan. Cepat periksa. Baik. Ada letupan di lembah Brave Valley. Letupan berlaku di sebelah barat hutan sana. It's so foolish. Dah lama saya menghabiskan masa untuk buat kerja ni. Tapi kenapa awak suka lakukan kerja macam ni? Awak nak tahu tak, masa saya kecil, tempat ni sungguh aman dan damai. Tapi disebabkan kemusnahan hutan inilah, semua masalah timbul dan mengubah tempat ni. Habis tu apa tugas awak? Saya nak mengubah tempat ni seperti sedia kala dengan semua tenaga dan keupayaan saya. Jadi awaklah pencipta Anne, Catherine Ryan. Georgie! Kamu mungkin berada di Brave Valley sekarang. Saya akan ke sana. Saya nak ikut. Jangan, biar kami uruskan. Georgie, baik awak jangan ke sana. Bahaya tempat tu. Saya nak tanya sikit. Sebagai seorang ahli alkemista, boleh tak terangkan kenapa tugas dan tanggungjawab kita penting? Sebab penduduk bumi memerlukan kita untuk melindungi diri mereka. Itulah yang saya buat. Saya cuba melindungi manusia di hutan ni. Tapi mereka menyalahkan saya pula. Mereka kata kerja saya ni tak berfaedah. Dan hanya memusnahkan hutan aja. Tunggu, Catherine. Janganlah tergesa-gesa. Kalau saya gagal dalam kerja saya akan malu. Tapi awak boleh bunuh penjaga hutan tu. Walau apa pun yang terjadi pada saya akan buktikan pada semua orang. Ibu bapa Catherine adalah ahli saintis yang hebat. Tapi mereka terkorban semasa kemalangan di dalam hutan tu. Mereka percaya pada sumpahan penjaga hutan tu? Semua penduduk di sini berfikir macam tu. Awak nak balas dendam atas kematian mereka? Tak. Orang tua saya meninggal disebabkan satu kemalangan.
Saya nak bunuh raksasa untuk buktikan pada semua orang raksasa tu wujud dalam hutan ni. Tak mungkin. Itulah penjaga hutan. Mustahil. Baharu tempat tu tak mampu bunuh raksasa tu. Sudah, mari kita keluar sini. Jangan, awak akan buatkan raksasa itu mengamuk. Jangan halang saya. Saya tetap nak musnahkan raksasa itu. Tindakan yang awak buat ini berbahaya. Awak sendiri pun tahu kan bidang sains yang manusia terukai ini tiada batasannya untuk digunakan. Saya akan gunakan penyelidikan sains dengan sebaik-baiknya. Cepat sembunyi. Kamu. Sedia. Lakukan tembakan serentak. Awak tak apa-apa? Dengar sini. Apa yang saya dan ibu bapa saya buat salah ke? Itu tak betul. Percayalah. Ya. Ya. Saya berjuang bukan ikut perasaan. Tapi untuk melindungi manusia.
merokakan sebahagian daripada kehidupan di bumi. Tidak. Kita menjadi saintis untuk meneroka kehidupan di bumi ini. Tidak! Jangan! Jangan bunuh dia! Tersilap dalam eksperimen program N2. Ha? Jika kita jalankan eksperimen itu secara tergesa-gesa, kita akan memusnahkan hutan kita. Jadi maknanya eksperimen itu tak betul? Banyak benda di dunia ni yang belum kita terkai. Mungkin apa yang Syahzad tahu tak dapat dirumuskan oleh eksperimen manusia. Betul tu. Kamu! Kita mesti memahami manusia dan alam yang kita duduki dengan lebih mendalam. Jumpa lagi kamu. Mungkin awak akan menemui jawapannya. Bumi ini tak pernah mengecewakan kehidupan kita.